Aktiviti ini akan banyak merugikan orang perempuan. Ya. Sejujurnya kata cakap, orang lelaki nak rugi apa? Orang lelaki paling-paling pun kalau dia terkantoi, orang akan cakap, masyarakat akan mengatakan, biasalah orang lelaki. Itu masyarakat kata, biasalah orang lelaki. Tetapi kalau benda ni dilibatkan orang perempuan, orang tak cakap orang perempuan biasalah orang perempuan. Orang akan melabel wanita ini sebagai wanita yang, kalau bahasa manis dia kata-kata yang rendah akhlaknya lah. Kata-kata ini wanita yang rendah akhlaknya. Tapi kalau masyarakat dia tak guna ayat rendah akhlak. Dia akan guna perkataan-perkataan yang sangat pedih untuk didengar lah. Yang tak elok kalau kata nak cakap perkataan itu di sini. Tapi semua tahu, tak ada masyarakat nak kata, rendah akhlaknya. Rendah akhlak kamu. Begitu ceritanya, rendah je akhlak kamu. Tak ada macam tu. Dia akan... Assalamualaikum. Lamanya kita tak jumpa dekat Merentan Studio sebab kita ada masalah sikit. Tapi kali ni kita datangkan dengan tetamu yang memang korang selalu minta. Korang ni memang maknanya audience ni makin dihenyap, makin dihencap, makin itu yang diorang nak sebenarnya. Ya. Kalau nak tahu siapa, macam biasa Mak Nur bawakan sekali lagi bersama dengan Mak Nur. Kali ketiga ni? Kali ketiga. Kali ketiga. Kak Tam in the house. Assalamualaikum Kak Tam, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar baik. Suka ke Kak Tam? Yo, walaupun ketulang sulbi, tetap dia orang minta. Asyik tanya, bila nak Kak Tam, bila nak Kak Tam, bila nak Kak Tam, bila nak Kak Tam. Itu nama dia tobat sambal belacan. Tobat sambal belacan. Dia pedas tapi sedap. Tapi nak lagi. Nak lagi. Maksudnya kenalah tu. Apa yang dia orang yang terfikir tu kena. Ya, betul. So kali ni Mak nak discuss satu lagi topik yang agak apa orang kata? Kita tak ada skrip ni Kak Tam. Memang tak ada skrip ni. Nak ni je spontan je apa yang Kak Tam nak bagi hencap-hencap je tau. Tak apa masalah. Kita nak buat topik skandal di tempat kerja aka penyondol. Benda tu famous sekarang Kak Tam. Bagus tu. Sebab banyak yang Kak Tam pun dihadapkan dengan cerita-cerita dan kejadian macam ni. Yang menangis, yang tertangis, yang bertangis-tangisan. Dia banyak basic daripada menangis. Akibat daripada penyondolan ni. Penyondolan di tempat kerja ini. Tempat kerja. Dia macam ni Kak Tam. Mana tu fikir orang perempuan kan, dia tak nak berkongsi. Biasanya lah mana ada orang sanggup berkongsi. Bukanlah orang kata orang perempuan, orang lelaki. Cuma dalam kes ni orang lelaki memang takkan dimadukan lah. Yelah, dalam kes ni betul. Kan. Okay. Isu dia adalah biasanya orang perempuan, dia as a wife, dia tak suka berkongsi. Tapi bila dia as a single, dia sanggup buat perbuatan tu ke orang perempuan yang lain. Kak Tam rasa kenapa boleh jadi macam tu? Patutnya bukan ke perempuan yang selalunya akan lebih memahami. Kenapa orang perempuan sendiri yang macam menguntungkan rumah tangga orang, dia tak kisah anak berpisah dengan bapa, bercerai laki bini dan sebagainya. Dia sebenarnya adalah kuasa amokkan cinta. Amokkan cinta. Love bomb lah. Yes. So apa yang Kak Tam boleh katakan di sini adalah dia yang pertama sekalinya apabila wanita ni dia membuka ruang tu. Dia membuka ruang tu untuk dia digoda. Dan ketika dia permulaannya suka-suka mana? Diorang ni, wanita ni dia ramai yang terperangkap kerana dia suka-suka. Dia nak tengok saham. Market dia lah. Market dia ada atau tidak. Suka-suka. Tetapi wanita kena ingat bahawa kita ni adalah kaum yang lemah. Perasaan kita mudah berubah. Daripada suka-suka tu dia menjadi suka. Bila dah suka, tergila-gila. Bila dah tergila-gila, sanggup buat apa saja. Dan sampai ke tahap itu, segala sumpah, segala janji akan terlerai begitu saja. Jadi prinsip hidup, apa yang dulu kita pernah cakap, kita henti kepada penyondolan, kita tak sanggup nak melukakan hati orang dan sebagainya, berkecai. Tergadai lah. Dah tergadai. Sebab apa? Kita dah terjebak dalam perangkap cinta terlarang. Dan biasanya cinta terlarang ni, dia manis. Manis itu luar biasa dia punya manis dia. Sebabnya? Kerana apabila seorang lelaki menjebakkan dirinya di dalam cinta terlarang, dia mempunyai sebab untuk berbuat demikian. Contoh, dia merasa jemu di rumah, dia merasa sepi, dia merasa kekurangan dan dia mencari seseorang untuk dia melepaskan apa yang dia kurang tu. Jadi apabila dia dapat ruang itu terbuka, maka all out akan dibuat. Oh, maksudnya perempuan tu membuka pintu. Perempuan ni membuka pintu dan yang lelaki ni pula apabila telah mendapat peluang, dia akan berhabis-habisan untuk mencapai apa yang dia nak capai tadi. Maksudnya, kalau dia rasa dia kekurangan, dia rasa dia kesepian, dia rasa dia sunyi, apabila dia dapat ruang,
dia akan all out lah. Dan bila dia all out untuk melayan ni, maka wanita ni akan merasa kemanisan, merasa keseronokan. Maka terbuai lah. Kerana masing-masing dia ada sebab-sebab yang tersendiri. Mengapa dia terjebak dalam cinta terlarang ni. Kak Tam pernah jumpa ke klien-klien Kak Tam ke orang-orang yang mengadu Kak Tam yang dia asalnya dia nak berkawan-kawan je dengan lelaki ni. Tapi akhirnya dialah orang yang meruntuhkan rumah tangga tu. Banyak. Sebenarnya Kak Tam berjumpa banyak. Apabila Kak Tam mula memberikan nasihat melalui media sosial ni lah. Kak Tam memberi nasihat, kau jangan lagi dekat mana sebagainya lah nasihat Kak Tam tu. Jadi ada di antara mereka tu yang datang kepada Kak Tam. Dia datang kepada Kak Tam. Si penyondol ni lah? Yes. Dengan menangis-nangis dan cuba untuk berpatah balik ke belakang. Tetapi tidak boleh untuk berbuat demikian. Sebab kerana perhubungan telah berjalan dengan begitu sangat jauh. Cinta dah terlampau mendalam dan orang lelaki. Sebab kalau seorang suami orang, dia bercinta dengan terlibat dalam cinta terlarang, apakah matlamatnya? Seorang lelaki yang terlibat dalam cinta terlarang ni tidak ada matlamat yang lain sebenarnya, Makno. Tambah-tambah lagi kalau dia tak ada kemampuan untuk kahwin dua. Kalau dia tak ada kemampuan untuk berkahwin dua, dari segi zahir masuk kata, dari segi keuangannya kurang, tetapi dia dengan sengaja pergi mewujudkan skandal. Kemana hubungan itu akan pergi? Kalau tidak dia berakhir dengan maksiat. Yelah. Jadi apabila dah terlibat dengan perhubungan yang terlalu jauh, dah terlanjur, senang ceritanya, susahlah perempuan ni nak bunuh. So ikut mana pun. Maksudnya kalau dah sampai ke ni lah, ke yang lebih serius tu lah. Bila dah sampai ke tu kan. Sebab terus terang kita cakap mana orang lelaki kalau dia buat benda ni, hubungan yang terlarang ni, ialah kerana dorongan nafsu. Tetapi orang perempuan, mereka melakukan perbuatan ini kerana cinta. Saya perempuan, saya tahu. Jadi, dua keadaan yang berbeza. Tafsiran terhadap satu hubungan tu berbeza. Tafsiran orang lelaki dia lain, perempuan lain. Yelah, yang ni pula suami orang dah pernah berkahwin kan? Dia bukan saya dah pernah berkahwin, dia tak mampu kahwin dua. Dia tidak mampu kahwin dua. Jadi, apabila seorang lelaki itu tidak mampu berkahwin dua, makanya dua akan berlaku. Sama ada mereka nak mengakhiri perhubungan itu dengan perpisahan. Dan ini bukan mudah untuk dilakukan. Ataupun kalau dia nak kahwin pun nak kahwin secara berahsia, sorok-sorok. Jadi bila nak berkahwin sorok-sorok, akhirnya nanti yang menjadi mangsa perempuan juga balik. Jadi itu sebab Kak Tam memberikan nasihat lah kepada mereka yang sedang menjalankan aktiviti penyondolan di luar sana. Kan? 999 okay. Yang sedang menjalankan aktiviti penyondolan di luar sana, apa yang Kak Tam boleh katakan? Aktiviti ini akan banyak merugikan orang perempuan. Ya. Sejujurnya Kak Tam cakap, orang lelaki nak rugi apa? Orang lelaki paling-paling pun kalau dia terkantoi, orang akan cakap, masyarakat akan mengatakan, biasalah orang lelaki. Itu masyarakat cakap, biasalah orang lelaki. Tetapi kalau benda ni dilibatkan orang perempuan, orang tak cakap orang perempuan, biasalah orang perempuan. Orang akan melabel wanita ini sebagai wanita yang, kalau bahasa manis dia kata-kata yang rendah akhlaknya lah. Kata-kata, ini wanita yang rendah akhlaknya. Tapi kalau masyarakat, dia tak guna ayat rendah akhlak. Dia akan guna perkataan-perkataan yang sangat pedih untuk didengar lah. Yang tak elok kalau kata nak cakap perkataan itu di sini. Tapi semua tahu, tak ada masyarakat nak kata, rendah akhlaknya. Rendah akhlak kamu. Begitu ceritanya, rendah je akhlak kamu. Tak ada macam tu. Dia akan ada perkataan-perkataan yang menyakiti nurani wanita jika perkataan itu kita dengar. Jadi di sini siapa yang rugi? Perempuan juga. Sebab itu perempuan mesti kena faham perbezaan antara dorongan cinta dan dorongan nafsu. Bercinta dengan suami orang, Kak Tam boleh kata tiada kesudahannya. Ya. Tak ada kesudahan. Banyak orang suka suami orang lah Kak Tam. Kak Tam rasalah yang banyak suka dengan suami orang, dia bukan suka dengan suami orang sebenarnya. Dia terjebak dengan kemanisan. Ya. Tapi kenapa suami orang tu selalu jadi target? Dia bukannya wanita targetkan suami orang. Suami orang ni mencari yang membuka pintu. Sebab pada Kak Tam memanglah mustahil seorang perempuan ni memulakan, mungkinlah perempuan ni kemampuan dia setakat menggoda. Nah, dia setakat menggoda ni Kak Tam percaya. Cakap lembut-lembut, cakap manja-manja untuk tujuan menggoda. Tapi kalau lelaki ni menolak dengan sekuat tenaganya, dengan kerasnya, dalam erti kata lain menutup pintu serapat-rapatnya, tak jadi. Tak jadi, betul. Tak jadi godaan tu. Kau tergolek macam mana sekalipun. Kalau tak dilayan, tak jadi. Ini ceritanya bertepuk dua belah tangan.
Ya. Itu yang Kak Tam boleh kata. Tapi biasanya kan kita dengar isu penyondol di tempat kerja ni, biasanya kita dengar diorang punya alasan adalah si perempuan ni kesian kat si lelaki ni sebab si lelaki ni akan ceritalah rumah tangga dia begini-begini, bini lelaki dia tak layan dan sebagainya, dan diorang akan rasa diorang lah penyelamat kepada rumah tangga kepada si lelaki tersebut. Faham tak? Tapi pandangan Kak Tam pula lah kan, hubungan terlarang di tempat kerja ni dia bermula dengan sekufu. Apabila kita berada di tempat kerja ni, sebenarnya perbicaraan ataupun penceritaan kita tu biasanya adalah tentang isu-isu yang sama-sama tahu. Kerja je. Tempat kerja kita sama-sama tahu kerja kita kan. Jadi dia bermula mungkin dengan perbincangan, perkongsian masalah. Yang mana kadang-kadang masalah ni kita tak boleh nak kongsi dengan pasangan kita dekat rumah. Sebab dia tak faham. Contoh macam Kak Tam dia cikgu kan. Kak Tam cikgu, suami Kak Tam ahli bomba. Jadi apa-apa masalah kat sekolah, Kak Tam buat balik rumah, suami Kak Tam tak faham. Jadi kita lagi selesa bercakap dengan rakan-rakan di tempat kerja. Jadi Kak Tam rasa ianya bermula di situ. Apabila kesediaan untuk berkongsi masalah. Jadi apabila kita bersedia untuk berkongsi masalah dan di situ timbul ambil berat, timbul niat. Kalau kita sekadar kita nak berkongsi masalah, Kak Tam rasa dia tak ada perkara-perkara akan berbangkit. Tapi kalau ada niat, sama ada yang wanita atau yang lelaki, nak masuk jarum ni, sambil mengadu masalah ni nak masuk jarum untuk tujuan menggoda ni. Kalau itu ada niatnya, maka dia akan diiringi dengan usaha-usaha untuk menggoda. Contoh, dalam bercerita masalah tu, wanita ni, si perempuan ni akan lebih lembut, lebih manja, lebih menangis-nangis, minta dipujuk. Kalau sebenarnya kalau tak ada niat tu dia tak berlaku mana sebenarnya. Dia takkan ada, dia tidak akan diiringi dengan cara-cara lembut, cara-cara sopan, cara-cara menggoda, tak ada. Kalau kawan-kawan biasa. Yang si lelaki ni pula, dia pun sebenarnya dalam hati pun dah ada niat juga tu. Wah, ni boleh masuk ni. Ini aku boleh ni, cuba ni. Kalau sekiranya dia tak ada niat, dia tengok perempuan ni dah lain macam, confirm dia lari mana. Aku takut ni dia kata. Ni aku takut ni macam ni perempuan ni. Mana pernah tolak. Tapi kalau sekiranya dia membuka pintu, itulah Kak cakap tadi. Dia benda ni sebenarnya nawaitu tu. Sebab lelaki, makna rasa, sebab lelaki dia maksudnya dia mengahwini another woman bukan satu benda yang illegal, faham tak? So dia rasa benda tu dibuat tak salah kan? Sebab lelaki kan ada kuota lain. Sebab dia fikir inilah kata nak tegur. Kak Tam tak pernah cakap orang lelaki tak boleh kahwin 2 ke 3 ke 4. Demi Allah tak pernah. Tetapi bila kita sebut tentang kelayakan untuk berkahwin tu, kita kena ambil kira dulu. Betul. Kelayakan tu. Kak Tam dikecam kerana isu ni juga. Macam Kak Tam anti poligami. Kak Tam tak ada anti poligami. Dia ceritanya layak tak? Layak atau tidak? Layak atau tidak. Yang basic dia. Layak dari segi kemampuan zahir, batin. Kalau you tak layak, jangan dekati perkara-perkara yang boleh menyebabkan akhirnya you akan berkahwin. Sebab kalau you dah tahu you tak layak, kenapa you pergi dekat? Sedangkan kalau you pergi dekat, penyudahnya apa? You kahwin, you tak mampu. So kalau tak mampu, you terpaksa jadi suami yang tak adil. You terpaksa menipu, you terpaksa menganiaya wanita lain sama ada isteri pertama ke isteri kedua ke, sebab you tak mampu. Ataupun you merahsiakan perkahwinan tu. You merahsiakan perkahwinan tu. Kalau you merahsiakan perkahwinan tu, isteri pertama you kena tipu sentiasa. Isteri kedua kena berkorban. Kena faham yang suami tu adalah hidup dalam keadaan menipu. Sentiasa you kena faham. Bakal isteri nombor 2 ingat ni. Kalau you nak kahwin secara berahsia, you kena ingat bahawa you telah berkahwin dengan seorang penipu. Emosional ke? Emosional. Tu sandar tu kat sini ni. Ya. You telah berkahwin dengan seorang penipu. Jadi you kena bersedia untuk sama-sama sekali terlibat dalam penipuan dia dengan memakan hati you. You kena bukan makan hati, you terpaksa hidup makan hati. Contoh tadi kan. Kalau isteri pertama tak tahu suami dia ada bini nombor 2. Macam mana dia nak balik? Macam mana dia nak balik ke rumah isteri nombor 2 dia? Kalau dia tak menipu. Melainkan dengan cara menipu. Jadi kalau dia tak dapat menipu, dia tak boleh menipu, isteri nombor 2 terpaksalah terima. Dia terpaksa terima seminggu tak boleh balik, tak dapat menipu, kena terima. Sebulan tak dapat balik, sebab tak dapat menipu, kena terima. Itu kata-kata tadi, isteri nombor 2 tu kena bersedia. You punya persediaan mental you. Tapi makna masalahnya kan, kat sini apa yang kita nampak lah.
Kadang-kadang orang perempuan ni satu bab mana. Dia sebelum kahwin semua boleh. Semua okey. Semua okey. Tak apa, tak kisah, tak balik pun tak apa. Semua okey. Bila dah kahwin, dah cerita lain. Dah menuntut keadilan lah, kesamarataan lah. Barulah masa tu kau nak cakap pasal hadis, kau nak cakap pasal Al-Quran. Dulu kau tak fikir. Itu Kak Tam nak tegur sikit orang perempuan. Tapi sebenarnya betul juga. Mana saya tengok orang yang kahwin dua ni, kalau ikutkan dari segi Islam, bila kau dah kahwin dua, kalau kau jadi nombor satu, nombor dua, nombor tiga, sebenarnya hak tu sama tau. Hak sama. Sebenarnya hak sama. Hak tapi sama. sekarang ni dah jadi trend macam kalau kau kahwin nombor dua memang kau tak dapat apa lah. Nombor satu, kan? Ya. Ada jadi macam nombor dua kena sorok. Ya, betul. Itu kalau yang ada tak social betul. media, nombor dua orang tak tunjuk. Semua bila nombor satu je. Benda tu Kak Tam setuju ke? Kalau macam bila kahwin, nombor satu dia kena menang dulu. Sebab hak dia dirampas. Kak Tam tak setuju yang tu mana. To be honest, Kak Tam yang tu Kak Tam tak setuju. Bagi Kak Tam kan, apabila seorang lelaki itu bersedia untuk berkahwin dua, dia mesti kena pegang baik-baik amanah Allah itu, iaitu adil. Itu bukannya kita manusia yang letak tau. Itu Allah yang letak. Syarat dia, lelaki ni kena adil. Dan dalam Islam dia tak ada istilah isteri nombor satu, isteri nombor dua. Datangilah isteri-isteri kamu. Nampak? Sama. Tak ada istilah isteri nombor satu, tak ada istilah isteri nombor dua. So benda ni Kak Tam harap jangan trigger lah isteri nombor satu. Yalah, tapi of course dalam kebanyakan masa, isteri pertama akan merasakan hak dia dirampas. Jadi dia yang kena dapat banyak berbanding dengan yang kemudian. Bagi Kak Tam itu pun tak berapa betul lah. Sebenarnya isteri pertama ni, dia tak boleh kata begitu. Sebenarnya haknya dirampas bagi Kak Tam. Sebab itu kita kena berbalik kepada Al-Quran sebenarnya makna. Kita kena balik kepada Al-Quran. Kita kena balik kepada apa yang syariat kita dah gariskan. Sebenarnya benda tu dah cukup lengkap. Kahwinlah kamu 1, 2, 3 atau 4. Dan sekiranya kamu takut untuk tidak berlaku adil. Nampak tak? Jelas dah. Betul? Maka kahwinlah satu. Jadi kalau macam kita ni sebagai wanita kan, kalau kita tengok suami kita memang mampu. Dari segala segi dia mampu. Dan dia telah membuktikan, dia telah dapat menjayakan rumah tangga yang pertama. Maksudnya di segi kehidupan isteri, anak, semua dalam keadaan baik. Tetapi pada satu waktu dia merasa keperluan untuk berkahwin dua itu ada. Pada Kak Tam adalah tidak wajar seorang isteri itu melarang. Kalau suami you memang cukup syarat. Yes. Kalau kita melarang itu, kita dah menentang hukum Allah. Itu bagi Kak Tam kita nak bawa mana? Suami ni kita nak dukung sampai ke mana? Hujung dunia. Sampai langit ke petala 7. Tapi kalau suami tu tak mampu? Itu Kak Tam cakap tadi. Kalau orang lelaki tu pucuk pangkalnya. Seorang lelaki ni permulaan dia yang pencetus onarnya orang lelaki. Kak Tam cakap kan? Bukan pencetus rumah, pencetus onar kan? Pencetus onarnya orang lelaki. Kalau kau dah tahu kau tak mampu, yang kau pergi dekat tu mengapa? Isunya. Bila you tahu you tak ada keupayaan nak kahwin dua, you memang tahu duit you tak cukup. Kadang-kadang isteri kau sendiri pun bekerja. Betul. Itu dia syarat dah memang tak layak. Isteri kau sendiri pun bekerja, terpaksa bantu pendapatan ni untuk menyempurnakan kehidupan. Yang kau nak kahwin lagi satu tu, kenapa? Kerana Allah sendiri kata kau tidak layak. Suami memang boleh kahwin dua, tapi bukan semua. Itu kena ingat. Betul. Bukan macam mana? Kak Tam punya pandangan kan, kalau orang kerja kat satu tempat, tahap mana je lelaki dan perempuan ni boleh berkawan di tempat kerja? Especially kalau status tu dah berbeza suami orang. Boleh tak berkawan kat tempat kerja dengan staf perempuan? Dia sebenarnya tak ada istilah berkawan. Kalau Kak Tam cakap terus terang, kalau namanya lelaki perempuan ni, dia tak ada istilah berkawan tu. Tak ada. Tapi dari segi tugas, macam hari ni Kak Tam bos. Saya punya staf saya, contoh lelaki. Dia kenalah buat kerja yang apa yang saya perlu buat. Kerana saya punya pekerja. Saya bayar dia untuk buat kerja apa yang saya perlu. Itu ceritanya lain. Tapi you bila berkawan dengan orang lelaki tu, untuk apa? Kalau dalam konteks apa yang kita boleh, maksudnya kerja sahajalah. Tak ada lunch sekali semua tak ada lah. Tak perlu. Kalau misal kata kalau kerja ni, dia sebenarnya simple kerja ni. Ada soalan, ada jawapan. Habislah ceritanya. Apa yang bersangkut paut dengan pekerjaan kita tu, menyoal atau disoal, dia ada jawapan. Habis kat situ. Cukup. Kalau sekiranya kita perlu berhubung di rumah, katalah kawan sekerja kita perlu biasakan budaya ni. Menyimpan nombor telefon isteri rakan sekerja. Cuba biasakan. Kalau contoh? Menyimpan nombor telefon isteri rakan sekerja. Maksudnya kalau you perempuan, you ada nombor, kawan sekerja you lelaki, you ada nombor telefon wife kepada kawan you ni. So, supaya kalau ada benda-benda yang urgent,
yang you nak bercakap dengan suami dia, you hubungi isteri dia. Boleh tak saya bercakap dengan Encik Kasim contoh? Biar isteri dia yang panggil suami dia. Kau jangan ada direct. Jangan PM ni. Sebab benda ni bermula dari situ. Apa masalahnya, Makno? Kalau benda tu dinormalisasikan, Betul? apa masalah di situ? Kalau Kak Tam salah lah, apa rumitnya? Daripada kita pergi direct cari laki orang, saya dengan staff saya pun sama. Kalau dia bercuti, kalau saya cari dia, saya tak cari direct, saya akan call isteri dia. Kalau dia balik kampung contoh, ada benda-benda saya nak cakap, saya akan minta isteri dia. Saya tak call dia direct. Itu yang sepatutnya dengan pengetahuan isteri dia. Perhubungan kita tu, insya-Allah dia akan terjaga. Apa perlunya sorok-sorok? Kalau tak ada benda, kalau tidak ada angin masakan pokok bergoyang. Jadi kalau kita betul-betul nakkan satu kehidupan yang kita betul-betul nak mengelak daripada perkara-perkara macam ni, kita kena jaga punca dia tu. Kerana daripada sinilah biasanya keadaan itu boleh berlarutan menjadi satu perhubungan yang rapat dan seterusnya perhubungan yang erat. Ada cinta, ada kasih sayang dan hubungan terlarang itu akan berlaku. Itu permulaan dia. Ada setengah orang Makno pernah dengar dia cakap dia bukan runtuhkan masjid. Dia extend je masjid tu. Dia apa dia kata? Dia bukan meruntuhkan masjid. Dia extend masjid tu jadi besar sikit. Kata masa itu adalah kata-kata untuk menyedapkan hati. Untuk nak menutup kesalahan. Sebab biasanya orang apabila dah buat salah, dia dah buat dosa ni, malu satu. Rasa bersalah satu. Jadi bila rasa bersalah, dia akan carilah kata-kata indah, extend masjid, dekor masjid, buka kan? Buka lagi meluaskan kawasan masjid. Macam-macam lah dia akan tukar tambah untuk nak menghalalkan apa yang telah buat tu. Padahal nak menyedapkan hati je. Hakikatnya lah bagi Kak Tam, kita orang perempuan ni kan, dia simple je. Kita apabila kita berkawan dengan seseorang, kalau you berkawan dari segi pandangan mata kasarnya, kau dah tahu lelaki tu mampu ke tak mampu. Kau dah tahu dah. Macam mana nak tengok? You tahu gaji dia berapa kalau rakan sekerja. Takkan kau tak tahu gaji dia berapa? Agak-agak lah kau tak tahu kan. Kau tahu macam mana dia punya hutang dia. Kau tahu macam mana cara dia makan. Kalau dia makan pun telur dadah dengan air kosong, pada waktu tengah. Sedih pula Kak Tam dengar. Tak betul aku cakap kan. Engkau pergi makan dengan dia telur dadah air kosong, dia makan dia tu. Kau nak bercinta ke macam tu? Kau dah tahu memang dia tak mampu. Yang kau pergi menempuh balak. Itu masalah. Sebab itu kita orang perempuan ni, kena akal kita tu kena panjang sikit. Sebab orang lelaki kita pun tahu. Orang lelaki ni memang kerjanya memang suka menggoda orang. Itu cerita dia. Memang itulah kerja dia kan. Yeah. Okay. Sekarang ni macam mana? Macam mana kalau you perempuan didatangi oleh suami orang, yang mana suami orang tu asyik nak cerita dia punya rumah tangga dia tak best. Mesti kita nak tahu betul dia adalah insan terair-air. Mesti dia kata bini dia jahat lah, bini dia tak layan dia lah, bini dia tak itulah ini. Macam mana? Apa tindakan kalau seorang perempuan tu didatangi ataupun berkawan dengan lelaki yang sentiasa cerita lelaki dia, bini dia begini. Tiba-tiba terbit rasa kesian. Perlu kesian tak? Apa tindakan boleh dibuat? Tindakan yang boleh dibuat tu, Kak Tam cakap senang je. Dia bukan tindakan macam mana. Kita orang perempuan ni, kita kena ada guideline. Garis panduan. Sebab kebanyakannya dia akan kesian tu. Kesian abang tak. Itu sebab kita cakap. Kita perempuan ni, kita kena ada guideline. Kita kena ada garis panduan. Garis panduan kita apa tau? Untuk kenal lelaki baik dengan lelaki jahat. Senang aja. Dia punya... Kena ada. Dia punya ni. Kena ada kaedah dia. Ada kaedah. Seorang lelaki yang baik takkan menceritakan masalah rumah tangganya kepada perempuan yang tak ada kena-mengena dengan dia. Titik. Maksudnya kalau dah start cerita tu jahat. Red flag. Jahat. Red flag. Maksudnya jangan layan. Kita sebagai jangan orang perempuan. Kita sepatutnya, sebab itu di sini orang perempuan patutnya memainkan peranan. You dah tahu dah orang lelaki ni memang dalam kategori yang red flag ni. Yang kau pergi layan tu kenapa? Itu isunya. Yang you pergi melayan tu kenapa? Sebab tu kadang-kadang Kak Tam dengar orang cakap, dah laki dia menggoda kita pagi, petang, siang, malam. Kau ingat engkau bercawan? Laki orang pegang kau goda, lepas tu boleh bawa kau lari keliling padang. Sebagai seorang wanita, kita boleh mengelak. Boleh mengelak. Tapi famous lah Kak Tam. Kalau kita tengok kat social media, banyak je kita tengok macam perempuan yang mengambil laki orang ni. Dia punya reason, kau tak pandai jaga laki kau. Engkau buat gini-gini, laki kau sama macam ni. Macam tu. Dia, Kak Tam sebenarnya banyak dengar lah begitu kan. Kak Tam nasihat dua lah ni. Pertamanya kepada wanita yang suami digoda.
Bila suami anda digoda dan anda mendapat taumahan yang you tak pandai layan lelaki orang, you tak pandai layan husband dan sebagainya. Pertamanya, you kena kuat mental. Kedua, you kena faham. Apabila seorang lelaki ni membuat perangai di luar, dia bukanlah disebabkan oleh kegagalan wanita ni melayan suami ataupun tak cantik. You tengok artis-artis. Kak Tam nak sebut nama. Artis-artis yang dicurangi oleh suami. Tak lawa ke makna? Lawa. Kak Tam tanya. Yang artis-artis yang suami dia lari, orang kebas, orang hilang ditemui rumah kawan baik dan sebagainya. Tak lawa ke dia? Lawa. Lawa. Jadi adakah benar kata-kata yang menyebut pasal kau tak cantik, pasal kau itu ini, tak jaga badan dan sebagainya, maka lelaki kau lagi. No such thing. Dia sebenarnya Kak Tam beritahu kenapa orang lelaki terlibat dalam aktiviti penyondolan ni, dia adalah berpunca daripada satu benda yang memang Kak Tam yakin benda ni betul. Kerana bosan. Bosan benda dah lama. Itu punca dia. Sebenarnya. Dia tak ada silap apa-apa, tapi kerana dah jemu. Dia benda baru makna. Dia Kak Tam anggapkan kepada baju lah. Senang cerita Baju ni senang faham. Apabila kita membeli selai baju baru, dalam hati kita, inilah baju yang paling cantik kita pernah beli. Baju yang paling buat kita bergaya dan baju yang kita paling suka nak pakai pada waktu itu. Tapi cuba kita pakai hari-hari. Cukup seminggu cukup. Kita rasa inilah baju paling hodoh dan aku dah teknik pakai baju ni dan kita rasa nak bagi orang, kita rasa buang ataupun kita rasa nak beli baju lain. Itu manusia punya sikap. Jadi hari ni macam mana kita nak menseimbangkan, jangan kita samakan suami kita dengan baju atau isteri kita dengan baju. Kita kena faham matlamat perkahwinan itu sendiri. Itu yang paling penting. Matlamat perkahwinan ini apakah dia sebenarnya? Ke mana kita nak bawa kita punya perkahwinan ni? Kalau bukan, kita jadikan dia sebagai jambatan menuju ke syurga. Betul. Sebagai orang Islam, itu matlamat kita. Kita berkahwin tu, maka aku jadikan kamu berpasang-pasang. Supaya kamu menjadi tenang. Itu yang Allah perintahkan kita. Supaya kita tenang. Jadi kita tahu dengan ketenangan tu, kita akan jadi lebih dekat dengan dia. Kita akan menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Tanggungjawab tu sebenarnya yang menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah dan matlamat perkahwinan kita itu akan tercapai. Kalau kita tak ingat matlamat berkahwin, maka akan datanglah baik lelaki atau perempuan. Dia bukan lelaki ni, perempuan sama. Zaman sekarang ni trend perempuan pun lagi hebat ni daripada lelaki. Kak tak percaya. Ada tak isteri orang? Banyak. Banyak sangat-sangat. Sekarang ni banyak. Takut juga kan? Dan Kak Tam boleh percayalah. Kalaulah perempuan tu dibenarkan kahwin 2-3, aku rasalah ramai perempuan yang berpoligami berbanding dengan lelaki tau. Sebab Kak Tam dengar banyak. Ada juga bini orang yang... Banyak banyak. Itu agak merisaukan juga tu. Tapi macam bila contoh kita tengok kan, apa pandangan Kak Tam kalau dah terkantoi lah, kata dah terkantoi. And then as a wife yang sah ni, pergi seorang-seorang pula. Itu tak betul. Kak Tam rasa apa tindakan yang sewajarnya kalau isteri tu, dia tahu bini lelaki dia ni memang dah ada makwa kat luar. Dah ada skandal lah. Pandangan Kak Tam? Serang-serang. Kak Tam punya pandang ni dia ke belakang sikit mana Nak izinkan ke? Dia sebenarnya kalau Kak Tam ni dia ke belakang sikit lah. Bagi Kak Tam hari ni seorang isteri kalau you nak rumah tangga you aman damai dalam masa zaman sekarang. Okay. You berhenti daripada terlalu sangat obses terhadap suami dan kau nak ambil tahu semua pasal aktiviti suami. Maksud Kak Tam? Seorang isteri ni, apa yang dia kena buat adalah dia kena mempercayai suaminya 100%. Kena percaya dan kau jangan siasat. Melainkan, kalau you nak menyiasat suami, you kena ada target selepas itu. Maksudnya, kalau sekiranya terkantoi ni, you nak bercerai. Oh, maksudnya... You nak cari bukti, tak ada masalah. Tapi kalau setakat kau nak cari, ya ke tidak, betul ke tidak laki aku sayang aku, buang masa. Macam Kak Tam, 40 tahun Kak Tam kahwin. Kak Tam tak nak pening kepala Kak Tam dengan nak ambil tahu apa suami buat dekat luar. Kak Tam meletakkan satu keadaan yang mana Kak Tam nakkan ketenangan tau. Kak Tam nakkan pemikiran yang aman. So Kak Tam tak ada meletakkan satu syak wasangka. Kak Tam belajar untuk mempercayai dia 100%. Kadang-kadang kita tanya dia, betul ke you tak ada perempuan lain? Dia kata betul, mana ada. Okey, aman tak? Ini kalau you tanya husband you, you ada perempuan lain tak? Cakap dengan I betul-betul. Mana ada? Tipu! Kau cakap husband kau tipu. Kalau husband cakap, betul ada perempuan lain. Kau jatuh meninggal. Terus innalillah. Kau nak husband kau jawab yang mana satu?
Dia jawab tak ada, kau kena tipu. Kalau dia cakap ada, engkau tiba-tiba tanduk, kau keluar 10. Kan? Jadi kau nak yang mana? Jadi lebih baik kau buat tak tahu je. Maksudnya sehinggalah kalau lah dia betul-betul ada buatan yang jahat kat belakang, dia akan kantoi sendiri macam tu. Dia kalau terkantoi sendiri ni ketika itu, apa yang kita kena buat adalah kita kena fikir apa tindakan yang kita nak buat. Sama ada kita nak memperbaiki keadaan ataupun kita nak memburukkan lagi keadaan. Maksud kata bercerai lah. Kalau kita nak memperbaiki keadaan ni, dia mesti dua pihak. Biasanya, Kak Tam tengok orang perempuan tindakan apa dia buat. Dia akan meletakkan syarat dekat suami dia. Contoh, lepas ni tak boleh keluar seorang lagi. Tak percaya kat you lagi. Mana dia pergi pun, I kena ikut. Suami tertekan. So, bila isteri letak syarat macam tu, suami tak boleh ikut, suami buat juga apa akan berlaku. Makin keadaan makin buruk. Jadi, pergi menyerang buat perempuan lain, itu bukan jawapannya. You tak perlu menyerang perempuan tu langsung. Tak perlu bawa dia dalam masalah itu. Kerana ini adalah masalah antara kita dengan suami. Kita lah settle dengan suami. Kalau suami nak selesai. Kalau suami sayangkan rumah tangga, dia kena selesaikan. Kenapa nak libatkan orang lain? Kalau Kak Tam takkan pergi cari perempuan tu. Kak Tam buat apa? Kalau Kak Tam akan, kalau Kak Tam. Pertamanya, sebab Kak Tam tahu siapa suami Kak Tam ni. Kak Tam tahu dia. Sama dia layak ke tak layak ke, Kak Tam yang tahu. So, kalau Kak Tam akan beritahu dia, okey, sekarang ni, you kena pilih I atau perempuan tu. Tapi, sebelum you buat pilihan sama ada I atau perempuan tu, I dah buat pilihan. Pilihan I adalah, I akan melangkah pergi. Oh, Kak Tam tidak akan berkongsi sama sekali? Takkan. Full stop. Saya tak nak pening kepala. No. Itu saja. Sebab daripada awal, Kak Tam memang daripada awal, Kak Tam punya mindset, perkahwinan adalah sesuatu ikatan yang boleh menyenangkan hidup saya. Dari segi, kalaupun bukan dari segi keuangan, tapi dari segi hati. Itu daripada awal. Saya tak minta kekayaan ni. Tapi saya nakkan ketenangan. Tapi kalau sampai ketenangan itu diceroboh, bye-bye. Itu saya lah. Tapi saya tak suruh perempuan semua buat macam tu. Tu sebab Makno tanya Kak Tam kan. So Kak Tam cakap macam tu. So saya orang lain, saya tak, you kena faham. Dia macam ni Makno. Sebenarnya apa tindakan yang wanita ini kena buat Makno kan? Dia adalah bergantung kepada apa keperluan dia terhadap perkahwinan tu. Keperluan dia terhadap perkahwinan tersebut. Maksud Kak Tam, sosok seorang suami itu peranannya dalam rumah tangga tu. Perempuan ni dia kena faham sejauh mana sosok suami itu harus berada dalam institusi keluarga tu. Kalau sekiranya contoh, kalau suami dia ni tak ada, dia boleh terlentang, kena sawan contoh. Dia tak boleh lah bercerai. Kau kena telan lah. Kau kena telan. Kalau kau tak nampak muka suami kau hingga kau nampak pinggan pun jadi muka lelaki kau contoh. Aku tak boleh hidup lah. Sebab aku tak macam tu. Aku lain. Jadi kau tak boleh ikut aku. Kan? Jadi kau nampak pinggan pun kau nampak muka lelaki kau, maknanya kau tak boleh bercerai. Kau sebut je nama lelaki kau, kau dah menangis teresak-esak. Jadi sebelum kau buta mendapat kasih selamat, lebih baik kau jangan bercerai. Jadi sebab tu kita masalah rumah tangga ni Makno, kita jangan tanya orang. Oh, maksudnya dia tak ada manual book yang boleh pakai untuk semua orang? Tak ada. Tidak ada, kata cakap. Setiap orang dia punya kemampuan tu berbeza-beza. Berbeza-beza, perasaannya tak sama, emosi juga tidak serupa. Tapi betul ke ada orang cakap, Makno pernah jumpa orang yang dia agak dah berusia jugalah. Dan dia cakap yang husband dia pernah macam nak bagi tahu, husband dia tak tipu lah. Husband dia memang ada makwa, kawan dengan janda, and then husband dia memang confront kat dia nak kahwin. Maksudnya tak ada tipu-tipu, tak ada lah, memang nak bagi tahu kahwin. Tapi somehow tak kahwin lah. Tapi dia kata perasaan dia dengan husband dia, sayang tu ada sebab dah lama tinggal sekali. Tapi cinta tu dah tak ada dah. Dia macam hidup tu macam badan je, jasad je. Perasaan tu dah tak ada dah. Dia dah berumur lah tapi. Okey. Kalau apa pandang kat Tam? Betul ke macam tu perasaan seorang perempuan ni? Maksudnya bila dah dicurangi tu, dia dah tak boleh nak get back. The love tu dah tak ada dah. Itu sebab Tam cakap tadi. Masalah wanita ni kan, masalahnya engkau tak firm. Kalau kau dah tak ada cinta, tak ada apa benda, yang kau pergi mendedah lagi kat situ, apa masalah? Sebab tu, Kak Tam lah hidup Kak Tam, you take it or you leave it. That's it. You take it or you leave it. Dia tak ada tengah. So, kalau you sendiri kena tahu, hubungan kita suami isteri ni bukan antara kita dengan suami saja, tahu Makno. Dia ada Allah dekat situ. Kita tak boleh buat suka hati kita dalam hubungan rumah tangga ni. Kita suka-suka hati je. Aku tak ada cinta, aku tak ada sayang, aku tak ada hormat langsung. Engkau je memandai-mandai. Kau ingat Allah benar ke?
Sebab itu dalam Islam ni dia ada satu benda yang halal tapi Allah boleh benci, itu perceraian. Iaitu benda yang kita kena ambil kalau benda ni tak boleh diselamatkan lagi. Untuk mengelak kita daripada berdosa. Jadi kita kena tahu benda tu. Maksudnya buat apa kau stay? Kau tak bagi lelaki kau kahwin tapi kau dah tak ada cinta dah sebab hati kau hancur. Ya, kalau kau dah tahu kau dah hancur, bila kau dah hancur kau tak melayan suami kau, kau dah half-hearted, tak ada hormat apa semua. So, macam mana hidup kau sendiri? Sebagai kita ni sebenarnya, kita nak jadi apa sebenarnya Mak Noh? Kalau orang betul-betul, cara Kak Tam cakap ni memang Kak Tam tu memang kasar tau. Tapi kalau orang fikir betul-betul kita ni jadi manusia, apa yang sebenarnya kita berjuang? Kita berjuang untuk apa? Dalam satu journey ni, perjalanan hidup kita yang panjang, kesudahnya apakah destinasi kita? Kita nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diredai olehnya. Kalau kita nak jadi orang yang begitu, apa saja yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita, kena terima mengikut apa perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk kita terima. Kenapa kita nak pergi lawan benda tu? Isunya, kenapa kita pergi lawan benda tu? Kalau kita pergi lawan benda tu, macam mana kita dengan Allah? Kita nak ke melawan Allah? Kalau Kak Tam kata tak nak, sebab tu Kak Tam cakap terus terang. Kak Tam kalau melalui ujian yang seperti ini, saya kick off. Saya tak nak berdosa. Maksudnya, whether you mampu ke tak mampu, saya tak nak hidup dalam berdosa. Itulah. Dia kerana Kak Tam kenal suami Kak Tam. Dia isunya pasal mampu ni. Kak Tam kenal dia. Kak Tam yang tahu dia. Dia isunya tentang mampu. Kalau sekiranya dia menepati syarat untuk berkahwin dua, Kak Tam rasa Kak Tam boleh bertenang untuk menerima apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Lillahi ta'ala Kak Tam cakap. Kalau dia menepati syarat-syarat tu, cukup. Dan benda tu datang ujian ni kepada Kak Tam, maksudnya dia nak kahwin lagi kan. Kak Tam rasa Kak Tam boleh mentarbiah jiwa Kak Tam untuk terima. Walaupun pedih. Sebab walaupun orang melihat saya macam ni kan, tapi apa yang sebenarnya saya berjuang dalam hidup ni cuma saya tahu. Orang tak tahu apa yang Kak Tam nak cari dalam hidup, orang tak tahu. Biarlah Allah je tahu. Begitu. So maksudnya, isteri tu je yang boleh tahu sama ada dia nak stay dalam rumah tangga tu ataupun dia nak kena caw. Dia je yang tahu. Dan you jangan selfish. You jangan nak pentingkan diri. Sebab kadang-kadang kau tak nak korbankan pangkat engkau. Kau tak nak korbankan kesenangan hidup kau. Kau dah dapat kesenangan, kau dah takut kan. Kalau bercerai nanti, kau hidup kau tak senang. Kau jadi janda, kau dah tak dapat lagi kemewahan. Tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Dia dalam hidup ni, dia tak boleh. Dia wang atau nyawa. Kau tak boleh pilih atau. Betul lah. Jangan pilih atau. Kan? Wang atau nyawa? Atau. Tak boleh. Kau nak nyawa ke ataupun duit? Salah satu. You tak boleh pilih atau. So, you kena pilih satu. Mesti jelas. Tapi banyak orang takut nak bercerai sebab anak lah Kak Tam. Kak Tam rasa alasan. Ya ke? Kak Tam cakap terus terang. Sebenarnya alasan, mana percaya je Kak Tam. Sebenarnya bukan pasal anak. Sebenarnya diri dia. Dia sendiri yang takut dengan perceraian tu. Sebenarnya. Kenapa nak takut pasal anak? Di Malaysia ni ada undang-undang yang boleh melindungi anak. Terbukti anak yang dijaga oleh ibu banyak yang berjaya. Alah kau cakap dia anak engkau kan yang tak nak. Janganlah aku tak percaya. Sikit. Sebenarnya bukan sebab anak lah. Tak, bukan pasal anak tu akan menjalani kehidupan dia macam biasa. Kalau anak-anak tu kecil lagi lah, dia orang tak tahu apa-apa. Kalau anak tu kecil lagi dia tak tahu apa-apa. Yang dia tahu dia nak happy. Dia nak. Kalau boleh co-parent okey lah kan? Ya. Sekarang pun orang dah terbuka dah. Banyak je kita tengok yang co-parents ni tak ada pun masalah apa-apa. Jangan bagi alasan anak. Kalau kita nak, cakap je kita nak. Jangan difitnahkan anak-anak yang tak berdosa tu. So, pada Kak Tam sekarang ni macam mana kita nak prevent daripada berlakunya skandal office wife yang kata. Macam mana nak membendung? Macam mana? Kalau Kak Tam ditanya pasal benda sebab dia. mana masa lelaki, macam Mak Noh cakap again, sebab dia rasa dia memang boleh kahwin lagi 2, 3, 4. Jadi untuk dia searching, browsing around tu tak ada masalah. Faham tak? Especially dia nak browse orang anak-anak dara yang memang dari segi hukumnya dia tak salah lah. Tak salah. Kita terpi lah pasal mampu tak mampu tu memang itu selalu perasaan je lah kan. Tapi maksudnya mindset dia, it's okay lah kalau aku nak mengurai anak dara pun. Betul. Aku ada kuota lagi 3. So, kita tak boleh nak stop orang lelaki ni sebenarnya. Tak boleh stop. So, macam mana kita nak bendung daripada berlakunya office wife ni? Perempuan. Kak Tam tetap mengatakan perempuan. Perempuan tu punya peranan. Sebenarnya perempuan ni kan macam kerak nasi Kak Tam. Sama ada memang itu betul. Memang tak dinafi. You kerak nasi ke apa benda yang di label Orang perempuan dia kena tahu bahawa keputusan
Sama ada benda tu untuk jadi atau tidak tu adalah anda punya keputusan. Sebab kita kena faham orang lelaki ni memang dia tak cukup dengan seorang perempuan. Itu secara semula jadinya memang begitu. Jadi kita sebagai orang perempuan, di mana pula pendirian kita untuk berdepan dengan keadaan yang macam ni? Lupakan isu tentang nak runtuhkan rumah tangga orang tu dulu. Lupakan dulu. Kalau misal kata kalau you memang seorang yang berhati kering, you tak kisah nak meruntuhkan rumah tangga orang, kita apa? Kita letaklah satu keadaan you ada kesanggupan nak meruntuhkan rumah tangga orang. Okay, letakkanlah tu. You sanggup. Sekarang isu nombor 2 adalah you nak tak berkahwin dengan seorang penipu. Kak Tam cakap, you nak tak merisikokan hidup you untuk berkahwin dengan seorang penipu? Sebab seorang lelaki yang dah berkahwin, dia bercinta dengan you, boyfriend you, suami orang, sasarlah dia menipu. Dan Kak Tam tak tahu kalau you boleh kata penipu tu baik. Kak Tam tak tahu. Kak Tam tak tahu, demi Allah. Aku dah 61 tahun ni kan, aku tak tahu bahawa penipu ni boleh dikatakan seorang yang baik. Maksudnya kalau dia dah mengorak kau tu, automatically dia menipu. Dia menipu. Dia tak jujur. Dia tak setia. Itu confirm. Dia tak setia. Kenapa dia pilih you? Kenapa dia mengorak you? Sebab you cantik di mata dia. Sebab you seksi. Sebab you muda. Sebab you manja. Sebab you menggoda. Sekarang saya nak tanya. You boleh maintain tak tarikan yang dia menampak you tu? Apa yang dia nampak? Apa tadi? Seksi, manja, menggoda, jelita. Apa lagi manis ya amat dan sebagainya tu kan? You boleh maintain tak benda ni selepas you berkahwin dengan dia? You boleh maintain? Kalau you boleh maintain berapa lama? Aku nak tengok makna. Orang boleh manja. Ini sengsara ni. Nak tengok lepas tu kau manja tak? Kau manja tak? Kau manja tak? Aku nak tengok. Berapa tahun kau boleh maintain kau punya manja tu? Dan kalau kau dah tak boleh maintain semua benda ni, sebab hakikatnya orang perempuan ni makna kan? Tak usah nak royak orang Kelantan cakap. Kalau kau nak nampak cantik, kau nak nampak seksi, berapa tahun? Berapa tahun kau nak nampak cantik tu? Aku dulu muda kemai lawak tu. Wah. Jangan marah. Jangan marah. Dah tua ni nampaklah tak lawaknya. Dah tua semua lawan tua. Bapak aku mah tak lawak. Kan? Muda dulu semua lawa. Lawa lagi. Pakai sabun. Makna kata lawa. Pakai sabun apa kat Tam? Aria. Kan? Jadi kau berapa lama kau nak maintain benda tu? Dan ada tak kemungkinan satu hari apa yang dilalui oleh isteri boyfriend kau sekarang, satu hari kau juga akan lalui. Ingat. Tapi kenapa? Bercinta yang macam skandal ni, benda kan macam thrill kan? Dia thrill. Tapi suka. Dia thrill. Dia suka melalui proses-proses yang bersembunyi. Sifat fitrah manusia ni, Makno, Allah Ta'ala jadikan. Memang kita gemar kepada benda haram. Itu fitrah. Semula jadi. Kita gemar kepada benda yang Allah tak benci, kita suka buat. Yang Allah suka ni, kita payah nak buat. Itu fitrah. Terpulanglah kepada pertimbangan akal kita untuk nak mengiyakan fitrah kita tu tadi. Sebab dalam diri kita ni, dia ada nafsu, dia ada akal. Nafsu ni sifat siapa yang banyaknya? Sifat syaitan. Akal ni sifat siapa yang banyaknya? Sifat malaikat. Jadi kita kena seimbangkanlah benda tu. Dan hari ni kita bagi Kak Tam lah, sebab Kak Tam pernah muda Makno. Terus terang Makno, ini cerita benar Makno. Kak Tam waktu umur kita 19 tahun. Waktu tu Kak Tam baru lepas habis form 6, baru nak masuk cikgu lah. Baru nak masuk nak belajar cikgu kan. Kak Tam ada seorang suami orang, handsome Makno, betul. Kak Tam ingat lagi, kontraktor. Umur dia 39 nak masuk 40, Kak Tam ingat lagi. Kak Tam umur 19. Sebab Kak Tam ingat umur kita separuh daripada umur dia kan. Kaya, handsome. Yang Kak Tam, to be honest, Kak Tam memang tertarik dengan dia. Kak Tam pun di kampung kan, belum expose lagi dengan dunia luar. Tapi dia memang suami orang lah. Suami orang. Kak Tam tu dia memang suami orang. Dan dia sangat daring. Dia ni berani approach kakak Kak Tam dan sebagainya lah. Panjang cerita lah kan. Tapi walaupun Kak Tam muda, Makno, ini kisah benar Makno. Walaupun Kak Tam muda, Kak Tam masih boleh fikir lagi Makno. Apa yang Kak Tam fikir? Kak Tam fikir, macam mana aku boleh hidup dengan satu orang yang ketika ini dia sanggup tinggalkan isteri dia untuk aku? Macam mana aku boleh hidup dengan dia? Dan satu hari, ada tak kemungkinan dia akan tinggalkan aku pula untuk orang lain? Tak mustahil. Kenapa tak mustahil? Kerana itulah sikap dia. Sebab isteri pertama yang susah-susah dengan dia pun dia boleh ni. Dia boleh, sebab sikap ni bukan senang nak ubah. Sikap ni macam muka juga. Dia tak boleh ubah. So, sampai bila pun dia begitu. Jadi, walaupun saya muda dan saya tak ada banyak pengalaman hidup, tapi saya boleh fikir. Saya boleh fikir. Dan saya boleh menolaknya dengan mudah.
Tak adalah macam nak menangis apa semua. Sebab dia belum jatuh lagi. Dia belum terjerumus lagi. Maksudnya Ya. Kak Tam prevent sebelum terjatuh Betul. dalam lembah Ya, lah. dia perasaan tak tebal lagi. Lepas tu kita pun macam kata cakap tadi, kalau hubungan tu dah jauh, susah nak undur. Sebab orang perempuan ni kalau dah terlajak dalam hubungan, dia ada satu mentaliti, macam mana pun aku nak kahwin. Tak kisah. Tapi Aku tak peduli, macam mana pun aku nak. Dia kalau dah macam tu susah. Tu sebab tu tadi Mak Nur tanya kat Tam soalan kan. Macam mana nak menangani benda ni, bagi kat Tam orang perempuan nak. Orang perempuan kena kuat. Kena kuat. You kena kuat. Dan you kena tahu bahawa bahaya menunggu you. Tak ada siapa yang boleh melindungi kita melainkan diri kita sendiri. Sebab Kak Tam sekali lagi Kak Tam tegaskan, berkahwin dengan suami orang itu sangat berisiko. Kita tak nafi ada rumah tangga yang bahagia, berjaya. Kita tidak nafikan. Kan tadi daripada awal Kak Tam cakap, Kak Tam tidak menolak poligami. Tak tolak. Tapi kena tahu lelaki yang bagaimana. Kak Tam rasa chances untuk kalau you jadi isteri kedua, chances untuk you dapat satu rumah tangga yang bahagia tu tinggi tak? Sangat rendah. Sangat rendah. Kak Tam boleh kata bawah dari 10%. Ya. Sebab- Most of the time yang Kak Tam jumpa lah. Ya. Sebab seorang isteri nombor 2 ni dia kena banyak berkorban sebenarnya. Dia kena banyak berkorban perasaan. Dia kena banyak memberi laluan. Dia kena lebih memahami. Dan dia susah dia susah untuk nak meletakkan satu demand kepada suami dia. Dia susah nak letakkan demand tu. Sebab nanti suami akan cakap, itulah you dah tahu dulu, I dah nampak tak? Jadi kita ni nak letakkan satu demand kepada suami tu sangat susah. Untuk short term Mak Nur dia boleh. Tapi untuk long term, lama-lama kita akan letih perempuan. Semualah yang mendengar ni kan. You akan letih akhirnya. Sebab nak kena bertolak ansur sentiasa. Sebab dia bukan, apabila sampai kepada soal kasih sayang ni kan, untuk bertolak ansur dia bukan mudah untuk kita laksanakan. Benda lain tu senang. Tapi sampai kasih sayang tu kita terpaksa bertolak ansur. Kita akan bertolak ansur tapi dengan cara makan hati. You akan makan hati sebenarnya. Tak mungkin you akan boleh redha dengan satu keadaan yang you tidak diberikan keadilan. Sebagai isteri nombor 2, you tidak mendapat keadilan. Kak Tam bagi satu contoh lah. Dari segi giliran bermalam cukup. Sebab tu tadi daripada awal. Sebab itu kita punya bual bicara ni kan, dia perlu dengar daripada mula. Kau jangan dengar yang part ni je. Jangan. Kena. Lepas tu beramai-ramai kau mengecam aku. Berjemaah kan, setiap berjemaah. Sebab itu dengar daripada awal. Dengan Kak Tam cakap tadi. Daripada awal Kak Tam kan kata, Kak Tam tak pernah menentang poligami. Tapi syarat itu mesti dipenuhi dulu. Mesti kena penuhi itu dulu. Kalau itu you tak dapat penuhi, macam mana you nak menjayakan poligami itu? Bila poligami itu tidak berjaya, akan adalah pihak yang akan makan hati. Sama ada isteri nombor 1 atau isteri nombor 2. Mesti. Silap dua-dua sekali. Last sekali yang lelaki ni terpaksa jadi tonggak pagar seorang diri. Kau nak sangat kan? Tapi apa pula Kak Tam nak cakap kepada asyik hentam yang penyondol je. Penyondol memang dah hentam dah tadi. Yang kepada yang si suami orang ni, dia asyik nak compare yang yelah bini dia buruk, bini tak lawa, mak orang baru ni cantik, manja dan sebagainya. Apa Kak Tam nak cakap dengan orang? Kepada tuan-tuan lah encik-encik ni kan. Dah konsep sedia dah. Dia dah kepada dah tu. Kan? Kepada tuan-tuan dan encik-encik ni lah apa yang Kak Tam boleh cakap lah ya. Apa yang anda rasa ketika ini, amokkan cinta dengan wanita yang baru itu sebenarnya hanyalah ilusi saja. Kenapa Kak Tam katakan ilusi? Kerana anda bertemu dengan sesuatu yang baru. Itu sebabnya Kak Tam katakan ianya ilusi. Dia adalah satu benda yang tak berpijak, ilusi, tidak berpijak di bumi nyata. Cuba ingat balik sewaktu you diamuk cinta dengan isteri you dulu. Sama tak perasaan tu? Mungkin lebih teruk lagi. Kenapa Kak Tam cakap lebih teruk? Sebab kau sampai kahwin dengan si pertama kau. Maksudnya apa? Tahap kegilaan kau, obses kau kepada isteri kau sekarang memang dah atas pada tahap dah tu. Sampai kau kahwin dengan dia. Menunjukkan kau punya excitement tu kan sangat-sangat dahsyat. So, sampai kahwin lah. Sampai kahwin lah. Sebab sampai kau percaya inilah perempuan paling cantik di dunia. Kalau tak kau kahwin dengan dia. Kan? Tapi sekarang dia kata bini dah tak cantik. Macam mana? Apa yang kau rasa isteri kau tak cantik ni bukan pasal isteri kau tak cantik. Isteri kau cantik sebenarnya. Tapi kerana kau jumpa dia tiap-tiap hari. Bila kau jumpa dia tiap-tiap hari, kau nampak kelemahan dia, kau nampak kekurangan dia dan perasaan bosan itu akan timbul.
Itu biasa untuk sesuatu benda yang kita jumpa tiap hari. Aku pun rasa benda yang sama kepada suami aku. Kenapa pula aku tak ada rasa nak pergi cari jantan lain, nak kahwin lagi, nak pergi mencari, nak menyondol ke apa? Kerana saya sentiasa ingat, matlamat perkahwinan itu apa? Tanggungjawab saya sebagai seorang isteri itu kepada Allah dan kepada suami saya itu apa? Kalau you ingat benda ni tuan-tuan, you takkan sanggup untuk bercinta. Kenapa Kak Tam cakap you takkan sanggup untuk bercinta? Kalau you tidak mau sedar daripada ilusi ni, you teruskan percintaan ni, dua saja dia punya ending. Sama ada kau terjebak dengan maksiat. Sampai bila you nak terjebak dengan maksiat? Sampai bila bagi tahu Kak Tam? Sampai bila? Dan kau ada fikir tak kalau nyawa kau kena tarik bila-bila masa, macam mana kau nak bertemu dengan Allah, kau tak sempat bertaubat, ada kau fikir? Atau kau kena akhiri itu dengan perkahwinan. Kalau kau kahwin. Betul tak Kak Tam cakap, perasaan bosan, nampak benda yang sama, tak ada thrill, akan berulang lagi. Kau nak jatuh cinta berapa kali? Maksudnya bosan pula dengan yang kedua tu. Yes. Bosan pula dengan yang kedua. Kau nak bercinta berapa kali? Kau berapa kali kau nak membuat deal dengan penyondol ni? Sepanjang hayat. Sedangkan umur makin lama makin tua kan? Jadi ceritanya, berhentilah daripada berilusi. Apa yang kau kena buat adalah balik ke pangkal jalan. Kerana matlamat perkahwinan itu bukan sekadar untuk berseronok-seronok semata-mata. Balik ke pangkal jalan, lepas tu buat apa? Kenalah kau kena fix lah apa yang ya, patut. kena balik ke pangkal jalan matlamat perkahwinan, dan inilah dia orang yang patut menemani kau pada waktu kau senang, pada waktu kau susah. Dan kau kena ingat, setidak-tidaknya perempuan yang kau cakap buruk, yang kau cakap tua tu kenapa kan? Perempuan yang buruk yang kau cakap tua tu, setidak-tidaknya dia dah membuktikan kepada you, dia telah sanggup untuk hidup susah ni. Ingat perempuan yang kau baru jumpa tu, tambah-tambah kau sedang senang sekarang misal sedang melintang kan. Ingat dulu ketika misal kau togel. Sekarang EPF kau dah penuh. EPF kau dah dekat nak keluar lagi 3 bulan lagi. Jadi kau dah rasa langkah kau panjang kan. Jadi kau ingat setidak-tidaknya wanita yang kau ada sekarang, seburuk-buruk dia pun, dia dah membuktikan makna. Dia dah membuktikan. Dia sanggup terima, dia sanggup hadapi, dia sanggup lalui saat susah dengan kau. Terbukti dah kesetiaan dia. Yang baru belum tentu lagi. Belum tentu boleh cuci berak kau lagi. Belum tentu. Lagipun Kak Tam nak cakap, tambah-tambah lagi kalau benda yang kau belum jauh lagi kan. Kau hanya nampak yang cantik. Segala benda yang buruk kau tak tahu lagi tentang dia tu. Bau badan dia macam mana. Bau mulut dia macam mana. Aku cakap betul ni. Dia punya perangai teruk dia macam mana. Kau tak tahu lagi. Kurap dia macam mana. Kau tak tahu lagi. Jadi kau jangan pandang rendah kepada apa yang kau ada dengan nampak segala kekurangan. Kerana apa yang kau nampak cantik di luar tu tak semestinya cantik di dalam. Betul. Apa macam tadi cakap pasal bosan kan. Macam mana Kak Tam boleh bagi kat kita orang lah yang muda-muda, yang masih baru dalam perkahwinan untuk tidak rasa bosan? Okey, apa yang Kak Tam boleh kata untuk tidak rasa bosan ni, kita kena menormalisasikan, menyuarakan apa yang kita tidak berkenan. Kerana rasa bosan ni dia datang daripada bantahan kita secara emosi kita ni terhadap rasa tidak bersetuju kita terhadap perlakuan pasangan kita tu, yang mana kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengeluarkannya dalam bentuk kata-kata. Kita tak setuju. Kita tak berkenan dengan apa yang dia buat tu, tetapi kita tak sanggup nak cakap. Sebab malah gaduh. Namanya malah gaduh. Itu Kak Tan dah praktik mana dan dia berkesan. Kak Tan itu nanti Kak Tan cerita. Okay. Jadi kita menyimpan. Apa yang rasa tak puas hati yang kita simpan tu, dia lama-lama menyebabkan kita mula pudar. Apa yang kita nampak tentang kelebihan pasangan kita, dia mula pudar. Ditutup oleh kekurangan dia. Jadi sebab tu bagi Kak Tam, sebelum benda ni pudar, kita mesti kena memberhentikan proses pemudaran tu. Dengan cara menyedarkan pasangan kita bahawa perbuatan kau ni sedang membuat aku melangkah ke zon bosan. Tak kisahlah lelaki ke perempuan kan? Kalau macam Kak Tam perempuan lah kan? Kak Tam akan cakap suami Kak Tam. Contoh apa benda yang Kak Tam akan cakap. Daripada dulu. Kau kuat bersepah, tolong berhenti daripada menyepah. Kak Tam kalau ubat gigi contoh kan? Kau tak tutup ubat gigi tu dengan betul, Kak Tam akan bawa keluar tau. Betul tak no? Aku akan buat bawa demo. Ya,
Aku akan bawa keluar, buat gigi dua-dua penutup dengan dia punya tiup tu. Awak tengok ni kerja awak tadi. Awak yang buat kan? Awak jangan berterusan Ni tolong berhenti. Sebab saya tak sanggup. Saya tak sanggup nak masukkan. Saya tak sanggup nak beradab dengan benda ni. Awak tolong berhenti. Sebelum saya rasa, kakak tak cakap. Jadi benda tu berubah. Suami kat Tam dia ubah. Kena sebulan, dia buatnya balik. Kan? Buat demo lagi. Dia buat demo lagi. Itu je kerja kita. Tapi setidaknya, dia berpunca dari tu lah sebenarnya. Rasa tak puas hati lah sebenarnya. Maksudnya kalau kita rasa tak berkenan apa yang dia buat tu, kita kena luahkan lah. Kena luahkan. Tapi Kak Tan rasa juga peranan suami penting lah, Makno. Kak Tan rasa suami ni, Makno kan, you kena belajar untuk membuka pintu perbincangan dengan pasangan. Sebab kadang-kadang ada isteri yang takut. Dia takut nak cakap benda ni kerana sikap suami tu sendiri. Kadang-kadang suami ni dia punya sikap dia terlalu sangat dia terlalu sangat mendominasi perhubungan ni kan. Menyebabkan isteri tu menjadi takut dan malas nak cakap. Dia memendam. Sebab itu Kak Tam walaupun benda ni kau nampak macam remeh, tapi cuba kau praktik. Setiap malam sebelum tidur, sembang. You kena tanya wife you. You boleh tak berterus terang dengan I, apa yang I buat untuk you sakit hati hari ni? You boleh cakap. I nak dengar. Berapa orang yang berani buat macam tu? Makno buat tak? Makno tak buat. Buat Makno. Mana yang kita buat? Demi Allah Kak Tan cakap Makno. Betul. Makno Kak Tam ni orang tua Makno. Betul. Kak Tam dah banyak pengalaman hidup dah. Bila isteri meluar ni Makno kan, dengar Makno. Dengar sampai habis kan. Jangan kata ya ke. Apalah benda kecil. Jangan Makno. Sebab benda kecil kepada orang lelaki sebenarnya kan, itulah yang menyebabkan perempuan sakit jiwa. Betul Kak Tan cakap. You kalau you dengar benda-benda, contoh ni merujuk pada hubungan mentua menantu biasanya ni kan. Mak you buat I macam tu macam ni, sanggup mak buat macam ni. You dengar dulu. Dengar dulu kan. Last kali you cakap, ya ke, I sebenarnya memang tahu perangai mak tu. Tapi tak apa, you bagi I masa. You kena faham, tu mak, ini you, isteri I. Tapi you kena tahu, ikut mana pun you keutamaan I. Dah cukup dah Makno. Sebenarnya tak diselesaikan pun. Tak. Cakap itu je. Itu dah cukup melegakan seorang wanita. Wanita ni dia nak pujukkan. Ambil berat, rasa disayangi, rasa dilindungi. Itu je yang kita nak Makno. Sebab kita ni kan, orang perempuan, kita tak expect you bagi kita kemewahan dah lepas kahwin. Sebab kita tahu kita kahwin dengan siapa. Betul. Macam Kak Tan kahwin dengan suami Kak Tan, kerjanya ahli bomba. Takkan dia boleh belikan Kak Tan banglo. Kak Tan tahu dah. Kak Tan dah boleh dah terima dia. Tapi kenapa akhirnya rasa terima tu dah berubah kepada rasa nak membuang dia? Kerana apa yang kita nak daripada dia tu kita tak dapat. Yang tadilah Kak Tan kata, dilindungi, disayangi, diberikan keutamaan. Padahal benda tu tak ada pun. Tak apa. Nanti I akan settlekan. Buat masa sekarang, you kena tahu, you keutamaan I. Cakap je Makno. Tu dah buat kita lega dah sebenarnya. Macam mana kita nak settle, nantilah kemudian kita fikir. Jadi orang lelaki cuba praktikkan benda ni. Setiap malam sebelum tidur, you tanya wife you. Tanya wife you. Apa yang dia rasa tak best hari tu. Suruh dia luahkan. Kalau you buat satu kelakuan yang menyebabkan isteri takut nak bercakap, you jangan ingat you berkuasa. You rasa bangga sebab you berjaya buat isteri takut. Tak. You hanya buat isteri you jauh dari you. Walaupun dekat macam ni, tapi hati jauh. Itu memang kena tanya lah. Kena tanya. Orang perempuan kalau tak tanya, dia bagi tahu sendiri tak? Ke kita kena tanya? Kita ambil inisiatif, orang lelaki kena ambil inisiatif tanya. Sebab macam Makno kan, contoh lah. Tiba-tiba rasa macam tertampar. Rasa macam kena tampak kat tahu. Makno punya konsep macam, kalau kau tak bagi tahu, aku tak tahu. Tapi kita tak tanya. Faham tak? Tidak. Kebanyakan kan macam Tidak. tu. Sebab kita isteri, kita takut. Kita takut apa yang kita cakap tu boleh menyakitkan you dan boleh bergaduh. Kita takut. Sebenar-benarnya. Sebab Makno pula konsep jenis macam, tak payah buat appointment lah. Maksudnya, Kalau faham. here lah. Kalau nak cakap-cakap je kalau lah. you nak cakap je. Hari ni Kak Tan beritahu you. Makno. Satu kesilapan besar yang dibuat oleh orang lelaki adalah kau membuat satu kesimpulan bahawa ini benda kecil je, ni tak ada apa pun. Kalau kau nak cakap, kau cakap aku okey apa. Kenapa kau tak cakap? You buat silap besar. You mark my word. So, kena tanya. Kena tanya. Kalau cakap tak ada apa-apa lah, tak ada apa. Yelah ni. Betul ni tak ada apa-apa. You kena cakap tahu, kena cakap. Lepas tu kalau you pula rasa tak berkenan dengan dia. Okey you tak ada apa nak cakap kan? Sekarang I beritahu you ya. You kena buat macam tu. Sekarang I kena beritahu you. Apa yang you buat tadi
yang you membebel pasal pinggan tadi sebenarnya tak okey. I ni kan husband you. You kena beritahu. I ni kan husband you. Kalau you nak I buat, nak tolong, cakap baik-baik. Tapi jangan marah. Kena macam tu. Jadi kita akan sentiasa okey. Kak Tam banyaklah makna Kak Tam dengan suami Kak Tam melalui susah senang bersama kan. Dah 40 tahun. Tapi kita tak ada fikir besar sampai nak bercerai. Sebab tak ada sebab kita nak bercerai. Macam mana lah? Makna sebab kita belum lagi, not even 15 years pun lagi makna kan. Macam mana orang boleh kahwin lama-lama ni seorang lelaki? Macam mana dia orang kekalkan spark dia orang tu? Takkan di hujung-hujung tu dah malap, rasa bosan. Tak Mano, sebenarnya tidak. Sebenarnya tak. Apa tindakan kita nak kena buat untuk spark tu balik? Kita harus mewujudkan satu situasi yang mana keberadaan dia dalam hidup kita itu penting. Kita kena buat satu keadaan tu. Sebab itu dalam rumah tangga, kita kena ada peranan kita. Jangan sampai kita hilang peranan. Sampai sama ada isteri atau suami rasa kalau kau tak ada pun aku okey. Ini sangat bahaya untuk lelaki yang isteri anda berkejaya. Kata begitu you. Maksudnya? Seorang suami yang isteri anda berkejaya, yang berpendapatan lumayan, yang ada gaji lebih besar daripada gaji you, you kena cari satu ruang yang menyebabkan isteri ni merasa keberadaan you dalam rumah tangga itu penting. You kena cari. Paling tidak pun you kena buat diri you menjadi pendamping yang paling selamat untuk isteri you. Menjadi seorang kawan yang boleh jadi good listener. Menjadi seorang kekasih yang memang boleh dirindui. You kena buat benda tu. Kalau dari segi duit, itu pun engkau memang dah kalah. Tapi dari segi lain, engkau rasa isteri rasa engkau tak ada, dia aman. Engkau keluar, yes. Lain bagus kau tak ada. Contohnya. Jadi kalau begitu keadaan itu yang makna cakap, jangan kata 40 tahun. 10 tahun kau tak boleh bertahan. 40 tahun tu lama Kak Tam. Ya, lama. Tapi Kak Tam cakap terus terang, Kak Tam walaupun 40 tahun, Kak Tam tak rasa 40 tahun. Kak Tam kita akan sentiasa, dia bukanlah macam kita macam romantik ke, tak ada. Tapi peranan tu, Kak Tam baru malam tadi Kak Tam cakap dia. You jangan pergi daripada hidup I. Cakapkan kalau you tak ada, susah tau. Padahal Kak Tam dari segi duit, Kak Tam very independent. Very independent. Makna. Okey, macam mana pula banyak ketakutan orang lelaki ni? Ni makna cerita as orang lelaki lah. Banyak ketakutan orang lelaki. Pada dia kalau isteri tu lebih pendapatan, nanti isteri tu naik tocang. Tak hormat dia dan sebagainya. Macam Kak Tam sendiri, Kak Tam ada pendapatan sendiri dan sebagainya. Macam mana Kak Tam boleh bezakan, maksudnya boleh macam okey, kalau as a wanita bekerja kat luar, Kak Tam adalah wanita berkejaya, ada duit dan sebagainya. Tapi as wife, Kak Tam masih mampu menghormati suami Kak Tam. Apa yang suami perlu ada untuk dapatkan that? Dia sebenarnya seni, maksudnya Kak Tam beritahu. Dia adalah kesenian seorang lelaki itu yang dia berjaya membuat diri dia menyeludup masuk ke dalam nurani wanita, tahu tak? Dia boleh menyelinap masuk dan duduk di situ, tak keluar makna. Caranya, keseniannya adalah dia tahu bagaimana untuk menawan nurani isterinya dengan benar-benar mencari apa sebenarnya yang dimahukan oleh isteri itu. Dia mencari itu. Dia berusaha untuk mencari apa yang isteri dia mahu daripada seorang suami. Dan dia memenuhi kemahuan itu. Sehingga kita ini walaupun kita ada duit, tapi kita tak boleh kehilangan dia. Sebab ada banyak perkara lah. So maksudnya tak mustahil kalau lelaki tu gaji 2,500, bini gaji 8,000, okey je bini tu boleh je menghormati suami dia. Bawah dia tu lagi. Okey je. Kak Tam cakap dengan you, suami pencen 800, isteri pendapatan 200,000. Kak Tam boleh dah buktikan. Kak Tam masih lagi tak boleh tak ada dia. Kerana kejayaan dia tu mana? Ni lama-lama boleh menangis soal ni kan? Betul. Sebab boleh sebut ni kata sebab. Sebab kejayaan dia tu. Bagaimana dia meletakkan diri dia sebagai seorang ketua. Ketua yang memahami dan bertimbang rasa. Dan peranan dia dalam, dia berperanan makna. Dia berperanan sehingga Kak Tam boleh rasa kalau dia tak ada, tangan kanan Kak Tam tak ada. Kak Tam boleh rasa kalau dia tak ada tu, tangan kanan Kak Tam tak ada. Dia walaupun duit, Kak Tam memang daripada awal Kak Tam tak bergantung pada dia langsung. Kak Tam boleh cari duit mana? Kak Tam boleh menggajikan anak-anak Kak Tam pun. Semua anak-anak Kak Tam bekerja. So kita tak ada masalah duit sebenarnya. Kita bukanlah kaya, tapi kita tak ada masalah duit. Kak Tam tak perlu bergantung dengan dia, tapi Kak Tam tak boleh tak ada dia. Sebab dia telah berjaya membuat satu keadaan di mana dia adalah
penting dalam rumah tangga tu. Dia adalah Role dia tu. Yes. Jadi itulah seorang lelaki kena buat makna. Dia kena tak kisahlah cari. gaji kau berapa pun. Kita tak kisah Kau sebenarnya. boleh jadi hormati. Ya. Tak pernah berkurang. Perasaan hormat itu malah bertambah. Baru mana tadi Kak Tan cakap. Kak Tan ucapkan ayat tu dengan dia. Kak Tan pegang tangan dia, Kak Tan cakap, kan kita dah tua kan makna kan. Lepas Kak Tan dengar kawan ni suami ni meninggal, kawan ni meninggal kan. So kita tahu kita akan kehilangan, kita tak tahu siapa. Dia hilang Kak Tan ke Kak Tan hilang dia. Kak Tan pegang tangan dia, Kak Tan cakap, jangan pergi berjumpa I. You kalau tak ada I susah tau. Kak Tan bercakap dengan dia. Dan itu bukan first time Kak Tan cakap. Dia akan cakap balik dengan Kak Tan, tak adalah, you tak ada I akan susah. Kak Tan merasalah benda-benda itu semua. Jadi Kak Tan memang tak pernah fikir, Kak Tan tak pernah fikir macam mana banyak pun duit perempuan tu boleh menyebabkan hilang hormat dia. Kan sekarang ni ramai je orang lelaki tak ada duit, tapi isteri tetap tak hormat dia juga. Nampak tak kat situ? Dia dah lah tak ada duit. Apa kedana lagi dia. Sedih hidup kau. Dah lah kau dah apa kedana lagi bini kau tak hormat. Sebabnya kenapa? You ask for it. Itu ayat dia. Bukanlah sebenarnya tak ada hormati sebab tak ada duit sebenarnya. Tak ada. Sebab perangai kau sebenarnya. Ya. Yeah. You ask for it. Ayatnya. Perangai tu. Tu kan kata kesenian tadi tu. You So, kena. ada juga yang laki tu banyak duit pun tak dihormati juga pun. Kalau yang kes curang dan sebagainya. Maksudnya apa? You tak hormat husband you. Walaupun banyak duit. Dia suami ni dia kena ada skill mana. Betul kan? You kena ada kesenian untuk menawan nurani wanita tu. Dia ada kesenian dia. Sangat penting you kena memahami apa sebenarnya yang seorang wanita itu mahu. Sangat-sangat penting. Dah sejam lah Kak Tam kita cakap. Oh ya ke? So kesimpulan sikit. Dua minit kesimpulan untuk memprevent kita punya office husband, office wife menjondol, kerbau pendek dan sebagainya. Kerbau pendek dan sebagainya kan. Okey. Yang pertamanya Kak Tan tujukan kepada orang lelaki lah. Sebenarnya seorang lelaki, seorang suami you kena faham. Apabila you pergi bekerja, ingat niat. Niat you adalah untuk mencari nafkah. Untuk menafkahi isteri dan anak-anak. Jangan kita terpesong daripada niat tu. Kerana kalau you rasa seronok ada office wife, itu hanya keseronokan yang bersifat sementara. Kak Tam cuma nak tanya, sampai bila? Macam Kak Tan dah cakap banyak kali, dia sampai bila? So kalau kita dah terlajak di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kepada seorang wanita pula, apabila you pergi bekerja, you kena faham apabila you dites, dicuba-cuba oleh suami orang, sebenar-benarnya pandangan lelaki itu terhadap anda adalah sebagai bahan ujian. Bukan pasal test market ke apa? Test market. Dia apabila seorang lelaki test market dekat perempuan tu sebab dia nak test. So dia anggap kita ni sebagai bahan ujian, barang yang boleh diuji. So di mana nilai diri you? Kalau you melayan, maknanya bukan dia yang merendahkan taraf you. You sendiri menjatuhkan taraf you sendiri. So jaga maruah. Jadilah wanita yang eksklusif dan ekspensif. Biar tak kahwin sampai mati. Asal jangan berkahwin sehingga kita terpaksa makan hati. Nampak tak? Berirama dah dia punya pantun. Terima kasih Kak Tam. Okey, Mana rasa macam best gila. Rasa macam tertampar pun ada, tambah belah kiri ada, tambah belah kanan pun ada. Tapi mana ambil tips Kak Tam semua tu, insya-Allah. Terima kasih banyak. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki ni, ada lagi ni. Mesti ada lagi orang nak komen so Kak Tam lagi kan. Macam biasa. Jangan serik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.